Ambil lah makanan korang dulu. Juga ada apa? Makan. Panas ni. Ya, panas. Sejuk panas tak? Tak, makanan tu panas. Panas. Thank you. Henleng. Henre lah. Tu jatuh Tadi kau gigit ni. Okay. Macam mana kau hidup kat dunia? Aku cerita daripada aku lahir lah. Aku ingat? Tak adalah, aku ingat. Aku dengar cerita daripada mak aku. Aku lahir awal sebulan. Mak aku mengandung kan. Lepas tu mak aku balik kerja. Tiba-tiba mak aku mengidam air kelapa. Lepas tu mak aku beli air kelapa. Mak aku minum. Esok sakit perut. So mak aku duduk lah rumah makcik aku. Makcik kau jadi bidan? Tak lah. Lepas tu siapa? Mak aku tak nak lah pergi awal sangat. So mak aku memang betul-betul rasa macam dah nak beranak pun dia pergi. Jadi macam tu Lepas tu beranak lah aku kat hospital saya. Uek-uek 2.24 petang hari. Boleh kat satu? Panas sikit. Panas. Ya, panas. Panas. Sudah cakap panas. Tak ada Saya crush kau. Crush dia, orang suka dia. Kan biji satu. Panas je. Bentuk je. Tolong tiup kan. Baik. Rumah Rumah aku masa tu kan nenek aku duduk kat rumah aku. Lepas tu aku tak tahu lah aku mimpi ke apa kan. Lepas tu macam tiba-tiba ada perompak kan. jadi lelaki Lepas tu sejati tak, masa tu aku baru bertahun je. Lepas tu semua duduk kat ruang tamu. Bincang-bincang apa lah. Bincang-bincang sekali tu ada template perompak lah. Tak lah Bincang bomba. Bojang. Lepas tu aku tanya je aku kan. Aku kata tak ada, mimpi je tu. Sampailah baru aku tanya nenek aku. Nenek kata ada. Kata macam keluar lah, tak penipu lah. Tapi memang banyak tau. Rumah aku pun kena. Masa perompak yang sama. Rumah anak aku pun ada, tapi bukan rumah aku lah. Macam mana boleh masuk rumah tu? Rumah mana ni? Rumah Bukit Jelutong? Oh, Macam mana boleh masuk? dulu rumah aku tak ada pagar-pagar tu. Pasal taman permainan depan tu tak ada bagai. Tapi Belah mana? Belah mana? The five with Gagato. Lama min. Sebelah kita yang dekat Kali Biru tu. Apa? Masuk ke? Di kiri. Lepas tu kita pergi kanan kan? kiri tu Playground ada tu kiri playground. ke? Ha. Double set min. Oh, dia masuk dari situ je lah. Dah Puan, boleh masuk ke situ Puan. Masuk tadika tu. Dia macam dekat KPM kot. Dia macam kena naik macam tu. Tu je lah kenangan aku. Lepas tu pindah tadika. Tapi kat betul je aku kena dera tu. Tak ada abang kena dera pun. Aku duduk situ 5 hari je kot. Rasa macam emotionally. Kau tahu cik ya? Dengan? Dia garang-garang ni. Semua jerit-jerit. Satu benda ni aku memang ingat sampai sekarang. Dia bagi kertas tau. Gambar ikan. Aku biasalah budak-budak kan. Kata aku mana lah. Tanpa baca apa benda dia suruh buat kat situ. Lepas tu dia baru kena marah kata, kenapa orang lain? Aku macam tak ada benda itu lah. Lepas aku beritahu ayah kau. Kau yang tak baca arahan. Kau ada warna apa? Aku tak ingat. Mesti orang semua nak kali biru. Kau jadi kali lain. Tu pindah. Tak ke situ lah aku pandai bercakap. Ya, dia extrovert tiba-tiba kat situ. Tiba-tiba kat situ jadi extrovert. Lepas tu masa 6 tahun pun pindah pula. Aku jadi lagi extrovert lah. Macam mana dia buat kawan? Tapi kau Ain. Sabar masa kecil. Introvert, Plot twist dia dia pusing pergi dekat Terengganu. Terengganu. Serius. Dulu aku extrovert gila. Semua orang aku tegur. Kau ESTJ. ESFJ. Lepas tu tiba-tiba ayah aku pindah Terengganu. Lepas tu aku sedih lah. Aku tak faham macam Terengganu. Macam benda ni bahasa apa ni? Dia punya ada daripada situ lah start introvertnya aku. Tak makan pun lagi. Terus hati kata satu. Jangan banyak bergerak. Aku ke? Lepas tu apa lagi nak? Crush kau. Skip beberapa tahun. Lepas tu aku jadi PRS. Lepas tu ada camp. Dia suruh buat macam sampul surat tampal ke dinding dalam dewan tu. Beri nama lah dekat sampul surat tu kan. Lepas tu ada lah yang confess kat situ. Jam 4, jam 5, jam 6. Oh, you confirm kau. Yang ada ni. Lepas tu 6 tu. Jam 6 tak Cik, dia kata satu. Dia real story. Start kau. Kata satu kan macam bocil-bocil ni. Dia tiga. Dan tu start yang aku tu lah. Tak ada orang. Kau. Nak makan ni saya. Tapi tak apa dah. Lepas tu proceed tu makan. Otak dengan perbuatan aku tak sinkronis. Macam kau pakai rambut basuh tu. Kawan aku yang macam palsu ya. Cuba apa kau dia lah. Cukup. Wah, ya. Aku dah habis tengok Seribu. Cerita tu kau bila? Tahun lepas. Kenapa baru tahu? Kau lah baru tahu, aku lama dah tahu. Tak bagi tahu aku. Sebab aku tak tengok. Sini aku tanya baik. Tanya ke? Aku tahu lah boleh luka aku. Cepat rambut kau. Nampak opal gila. Super. Jaga lah gelap weh. Tu kan, romance aku. Kata? Kau cuba kau letak buku kau kat skrin. Nanti compare kan dengan artikel dia. Nanti letak gambar sebelah sini. Siapa siapa? Kita tak kat Google lah. Nampak macam siapa? Nak try? Terus senyum. Ada gambar baju ke? Tak ada. Kau tanya lah ChatGPT.
Apa je mata kan? Oh, Bijin-bijin. Who does this look like? 31 minit lah. Lepas tu dia PKP. Masa PKP kan duduk rumah. Dia video call aku. Video call? Aku dengan muka blur-blur ni di sini. Betul apa reaction kau masa dia kata tu? Lepas tu dia apa reaction dia pula? Ni sedap lah. Kau tengok aku video gap no? Soalnya memandang literally tu. Masa kat asasi pula Dia dah macam confess lah. Macam aku bawa tak nampak lah. Bawa tak nampak satu perkataan kat situ. Satu benda dia tulis itu kan. Jangan boleh berperang aku. Aku dah cakap. Kalau aku dah start kahwin dengan orang tu, yang dah tak boleh lepas lah daripada benda kahwin tu. Mungkin aku tak jumpa lagi perempuan yang kawan dengan aku. Lepas aku rasa boleh lebih daripada tu. Aku tak nampak lagi orang macam tu. Dan aku dah kenyang lah. Susah. Dan nak. Itulah ceritanya Tamai. Kau? Aku nanti cerita ngantuk-ngantuk. Itulah mak dia kata dia yang banyak suka orang kan. Tadi mak aku cakap 3 orang nama perempuan je. Bye guys. Tu je. Aduh. Bye-bye.